Okay, so sekarang kita orang dekat Klinik Akmal. Kita orang nak hantar lihat sunat. Dek, before sunat. Before ke after? Before sunat cepat. This is me before sunat. This is me before sunat. Kita punya layu lah, Mak. Selalu tak layu macam ni. Tak boleh. Dia tengah buat ni. Tak tahu buat apa dia makan ni. Baru makan ni? Aku tak tahu dengan buat. Kita punya layu lah, Mak. Tak apa. Nak sunat memang kena macam tu. Kalau dia hidup memang. Okay guys. Sekarang dah Mahathir Riyad dah panggil. So dia tengah tunggu ke. Okay. Tengok tu guys. Tahun, 6 tahun, dia kecil lah. Abang 9 tahun dah besar. Okay? So abang kena kuat semangat lah. Nanti waktu masuk tu akan rasa tebas sikit, akan rasa pedih sikit, tapi 10 saat je. Abang sebut subhanallah, 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 subhanallah. Boleh? Ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Lepas tak rasa dah baru kita start. Boleh? Kita masuk jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, pemudahkan urusan abang, pemudahkan urusan sunat abang. Jauhkanlah abang rasa daripada rasa gelisah dan ketakutan. Jauhkanlah abang daripada rasa was-was. Berikan abang kekuatan dan keberanian. Dan jauhkanlah abang daripada rasa was-was. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan sunat abang selepas habis sunat. Okay? Baik, boleh ya? Amin. 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 Jom. Baca selawat. Baca. Abang tengah gambar rumah. Setengah lagi ke? Pandai lah, tisu pandai. Dia dari mana ya? Okay, alhamdulillah dah settle dah. Okay, tengok sijil. Wah, nampak dapat sijil sekali. Okay dah, itu saja pada hari ni. Sekian, terima kasih.